Aku tak pernah sangka hidupku akan berubah sekelip mata kerana rahsia yang tersimpan selama ini. Hai, nama aku Aisyah Rahman. Aku berumur 40 tahun. Aku tinggal di sebuah kampung kecil bernama Kuala Sepetang, sebuah perkampungan nelayan yang tenang di utara Perak. Aku sudah menjadi janda lebih 10 tahun sejak arwah suamiku, Pak Mat, meninggal dunia akibat kemalangan di laut. Sejak itu, aku membesarkan anakku, Ami, yang kini berumur 20 tahun, seorang diri. Kami tinggal di rumah warisan keluarga di pinggir kampung, rumah kayu yang sederhana tapi penuh kenangan. Dulu, hidup kami penuh dengan kebahagiaan sederhana, aku dengan pakaian yang mudah, kebanyakannya baju kurung kapas yang longgar dan selipar kulit yang sesuai untuk berjalan di jalan kampung yang berdebu. Aku selalu memakai rantai perak yang diwarisi dari ibu, dengan lukit kecil yang menjadi peneman setiaku. Bibirku sering kelihatan memakai sedikit gincu merah jambu yang memberi sentuhan lembut pada wajahku yang sudah mulai menampakkan garis usia. Aku dan Amir sangat rapat, macam kawan baik. Sejak ayahnya meninggal, aku berusaha menjadi ibu dan ayah sekaligus untuknya. Namun, dalam beberapa bulan terakhir, aku mula perasan perubahan aneh pada Ami. Dia yang dulu ceria dan suka membantu di kedai ikan kampung, tiba-tiba menjadi pendiam dan sering mengunci pintu biliknya. Aku cuba untuk tidak risau, tapi hati seorang ibu tidak pernah boleh berbohong. Aku mula perhatikan dia menghabiskan masa berjam-jam di bilik, dengan bau pelik yang kadang-kadang menusuk hidungku dan sisa yogurt yang tidak pernah aku lihat dia makan sebelum ini. Amir kelihatan gelisah, matanya tampak menyimpan rahsia yang tak mampu dia kongsi denganku. Aku cuba berbual dengannya, tapi dia sering mengalihkan pandangan, sibuk dengan telefon bimbitnya dan video yang ditonton secara senyap. Suatu hari, Amir beritahu dia mahu pergi bercuti dengan kawan-kawan ke Kuala Kangsar untuk berehat dan menikmati musim panas. Aku ucapkan selamat jalan dengan perasaan bercampur-campur risau tapi cuba untuk kelihatan tenang. Semasa Amir pergi, aku rasa bebas sedikit. Aku memakai baju yang lebih ketat dari biasa, dengan sket yang menunjukkan pinggangku yang ramping dan bahu yang terdedah, berjalan di sekitar pekan kecil dengan langkah yakin. Ada pandangan lelaki yang tiba-tiba tertumpu pada diriku, membuat aku tersenyum malu-malu. Tapi pada hari kedua, Amir pulang awal tanpa diduga. Katanya dia tidak selesa dengan suasana di sana dan ingin kembali ke rumah. Aku terkejut tapi tidak bertanya lebih lanjut. Malam itu, aku terlihat sekeping bungkusan yogurt jatuh di lantai biliknya, membuat aku tertanya-tanya adakah anakku menyembunyikan sesuatu yang aku tak fahami. Hari-hari berikutnya, Amir kembali mengurung diri di biliknya, makan buah delima dan tembikai yang aku beli di pasar kampung. Ada sesuatu yang aneh tentang kebiasaan itu. Aku cuba buat seolah-olah tidak perasan demi menjaga keamanan di rumah, tapi hatiku berbelah bahagi antara bangga dan bimbang. Hubungan kami menjadi campuran halus antara keakraban dan senyap yang penuh teka-teki. Pada satu ketika, Amir memberitahu aku tentang seorang gadis yang dia sukai semasa di universiti, walaupun aku belum pernah jumpa gadis itu. Perasaan aku bercampur, cemburu, sedih, dan takut ditinggalkan. Dia berjanji tidak akan pernah meninggalkan aku, bahawa kami akan sentiasa bersama seperti dulu. Sejak itu, ritual makan delima dan tembikai menjadi rahsia kami. Satu rutin yang memberi makna pada kehidupan yang semakin sukar aku fahami. Aku tahu, ada sesuatu yang tidak kena, tapi Amir adalah tempat aku bergantung, pelabuhan hatiku. Kampung mula bercakap tentang hubungan aneh kami. Penjual di pasar bukan sahaja menjual buah, tapi juga senyuman penuh makna dan bisikan tentang buah delima dan tembikai yang seolah-olah menjadi simbol sesuatu yang mereka semua tahu tapi tak berani ungkap. Suatu malam yang panas di musim panas, angin laut masuk melalui tingkap yang sedikit terbuka. Aku rasa hidupku akan berubah selamanya. Telefon berdering tidak dijangka. Seorang tetamu misteri datang dan rahsia lama muncul kembali, mengancam kedamaian yang aku bina selama ini.
Di bawah cahaya bulan yang berkelipan, aku rasa kebenaran yang akan datang mungkin akan meruntuhkan segalanya atau membebaskan aku untuk permulaan baru. Tapi, berapakah harga yang perlu aku bayar? Misteri itu sudah bermula, dan musim panas di Kuala Sepetang tidak akan sama lagi. Seminggu selepas kejadian itu, suasana di rumah kami masih terasa berat bagai awan mendung yang enggan pergi. Cahaya matahari yang menyelinap melalui jendela seolah memberi harapan, tapi hatiku tetap gelisah. Aku sering terperangkap menatap Ami dengan pandangan yang penuh kasih, tapi juga penuh persoalan yang belum terjawab. Dia kelihatan berubah, semakin jauh dan sulit untukku mengerti. Bilik Ami kecil tapi teratur rapi, seolah dia cuba mengawal hidupnya dengan sempurna di sana. Dindingnya dipenuhi poster kumpulan muzik indie tempatan dan beberapa gambar pantai Teluk Batik, tempat dia sering meluangkan masa bersama rakan-rakannya. Di sudut bilik, rak kecil menyimpan koleksi buku falsafah dan piring hitam lama milik arwah ayah, satu warisan yang aku tahu sangat berharga bagi Ami. Tapi bilik itu tetap menjadi wilayah terlarang bagiku, sesuatu yang membuat aku rasa seperti berada di luar daripada dunianya. Suatu petang, ketika aku sedang menyediakan pencuci mulut dengan menggunakan buah delima dan tembikai yang sering menjadi pilihan Ami, aku mengenakan baju kurung putih nipis dengan corak bunga biru kecil yang berhampa di helaian kain. Kasut seliparku bertali halus yang memperlihatkan kaki yang halus melangkah di lantai dapur. Bau melati yang lembut dari minyak wangi yang aku pakai memenuhi ruang kecil itu, menciptakan suasana yang tenang dan nyaman. Namun, fikiran aku melayang jauh, teringat pada saat-saat kami bersama, dan kata-kata yang tidak pernah terucap di antara kami. Tiba-tiba, pintu bilik Ami terbuka perlahan. Dia keluar dengan memakai kemeja linen berwarna biru muda yang sedikit terbuka di bahagian dada, mempamerkan dada yang tegap dan sekeping kalung kecil yang selalu dia pakai, mungkin pemberian arwah ayah. Seluar jeansnya ketat, dan rambutnya kusut kerana ditiup angin. Wajahnya kelihatan letih, dengan lingkaran gelap di bawah mata yang aku belum pernah perhatikan sebelum ini. "Mama, boleh kita bercakap?" Suaranya rendah dan penuh keraguan. Hatiku berdegup kencang, cuba menenangkan diri sambil tersenyum dan mengangguk. "Sudah tentu, Ami." "Apa yang berlaku?" Dia duduk di meja makan, mengelak pandanganku sejenak. "Mama, aku tahu Mama perasan perubahan aku. Aku susah nak jelaskan, tapi kadang-kadang aku rasa seperti tersepit antara jadi anak yang Mama kenal dan sesuatu yang lain, sesuatu yang aku sendiri belum faham sepenuhnya." Aku cuba tersenyum, walaupun situasi itu agak serius. "Ami, tak perlu jadi ahli falsafah untuk jadi anak Mama. Tapi kalau kau perlukan bantuan untuk faham apa yang kau rasa, Mama sentiasa ada, walaupun kadang-kadang macam tak faham apa-apa," aku menambah sambil mengedipkan mata. Dia tersenyum, dan buat seketika, ketegangan di antara kami berkurangan. "Terima kasih, Mama. Kadang-kadang aku takut orang kampung bercakap terlalu banyak. Mereka suka buat cerita, kan? Mereka dah mula kata Mama dan aku ada hubungan yang lain dari ibu dan anak," katanya sambil ketawa kecil yang gugup. Aku menggelengkan kepala, berpura-pura marah. "Ami, kalau kau tahu berapa kali Mama kena ejek di pasar. Mereka kata aku jual buah delima terbaik sebab Mama ni pandai sangat buat cerita. Sepatutnya aku kena cas royalti." Kami berdua ketawa, dan seketika suasana rumah terasa ringan, seperti perbualan itu menjadi ubat kecil bagi apa yang tak terungkap selama ini. Malam itu, ketika aku sudah bersiap untuk tidur, bunyi aneh mengejutkanku. Langkah kaki ringan di koridor, bayang-bayang yang bergerak dalam gelap. Aku bangun dengan senyap, rambutku yang panjang terurai jatuh membingkai bahu yang terdedah, memakai gaun malam yang ketat membalut tubuhku dengan sensual yang sederhana tapi jelas. Aku membuka pintu bilik Ami dan terlihat dia duduk di lantai, memandang telefon bimbitnya dengan serius. Namun, bukan video biasa yang dilihatnya.
Terpampang di skrin satu mesej misteri berupa gabungan nombor dan huruf yang berkelip-kelip. Hatiku berdegup kencang. Aku cuba bertanya perlahan, "Ami, apa itu?" Dia teragak-agak, kemudian berkata, "Ini sesuatu yang aku jumpa masa aku keluar." Aku tak pasti patut tunjuk ketak, tapi aku rasa aku perlukan bantuan Mama. Sejuk sampai ke tulang belakang aku rasakan. Mesej itu seperti hujung gunung ais yang mampu mencairkan segala yang aku sudah kenal selama ini. Rahsia yang tersembunyi di balik satu tindakan kecil. Satu mesej sunyi yang boleh membuka tabir lama. Malam itu, di bawah nyanyian angin laut yang masuk melalui jendela terbuka, aku dan Amir bersedia untuk menghadapi perkara yang tidak kami ketahui. Tapi apa yang bakal kami temui nanti mungkin akan mengubah hidup kami di Kuala Sepetang selama-lamanya dan membuat aku bertanya sampai di mana kuasa cinta seorang ibu mampu bertahan dan batas mana yang tidak harus dilangkaui. Kod itu seperti teka-teki yang sukar difahami, namun aku tahu Amir sangat serius memikirkannya. Aku duduk di sebelahnya di meja dapur, memegang cawan kopi panas berwarna biru dengan corak bunga, sementara Amir cuba menaip satu persatu huruf dan angka yang ada di skrin telefon bimbitnya. Wajahnya kelihatan serius, matanya yang gelap bercahaya dengan intensiti yang baru, seolah-olah dia sudah menemui sepihan penting dalam teka-teki hidupnya. "Ini macam kod rahsia," Mama katanya sambil mengerutkan dahi. Mungkin ia kata laluan, alamat laman web, atau mungkin sesuatu yang lebih berbahaya. Aku mengangkat sebelah kening, cuba memahami maksudnya. Bahaya? Ami, janganlah berlebihan. Kita bukan dalam drama TV. Dia tersenyum, tapi sinar di matanya tetap tidak hilang. Mungkin bukan, tapi hidup kadang pelik macam cerita fiksyen juga. Kod ini muncul selepas aku balik dari Kuala Kangsar, masa aku rasa ada sesuatu yang pelik berlaku. Aku merasakan bulu roma berdiri. Perjalanan yang sepatutnya hanya untuk berseronok bersama rakan-rakan kini menjadi sesuatu yang penuh misteri. Ada sesuatu yang aku tidak faham, sesuatu yang lebih besar daripada yang aku bayangkan. Keheningan memenuhi ruang dapur kami, hanya dipecahkan oleh deruan angin yang masuk dari tingkap terbuka dan bunyi serangga malam di luar. Aku pegang tangan Ami, cuba memberi kekuatan walaupun hati penuh dengan kebimbangan. "Mama, kau tahu aku boleh bercakap dengan kau tentang apa saja, kan?" Aku angguk perlahan, suaraku lembut seperti ibu yang cuba meyakinkan anaknya. "Aku tahu, Mama. Tapi kadang-kadang aku rasa macam masuk ke dunia yang aku tak pasti nak ikut atau tidak. Dunia di mana orang bukan seperti yang mereka nampak, dan bahaya ada di sebalik benda paling biasa macam buah-buahan atau mesej dalam telefon." Aku cuba tersenyum, walaupun perasaan takut mula menjala dalam dada. "Kalau begitu, kita hadapi bersama, Ami. Kita ibu dan anak, dan itu yang terpenting." Dia tersenyum, mata redupnya bersinar sedikit lega. Tiba-tiba, ketukan kuat di pintu depan membuat kami terkejut. Aku segera bangun, meluruskan baju kurung lengan panjang berwarna biru laut yang aku pakai, yang menyempurnakan bentuk tubuhku dengan sopan tapi tetap menawan. Rambutku yang hitam panjang aku ikat kemas ke belakang agar tidak mengganggu pandangan, dan aku melangkah ke pintu dengan langkah yakin walaupun hati masih berdebar. Amir mengikuti dari belakang, matanya tajam dan badan tegang, seperti bersedia menghadapi apa sahaja yang bakal berlaku. Kami buka pintu dan bertemu dengan seorang lelaki tinggi, bertubuh tegap dan berpakaian gelap, dengan jaket hitam yang tidak sesuai dengan cuaca panas Kuala Sepetang. Wajahnya dingin dan penuh misteri. Matanya yang tajam membuat aku tergerak mundur sedikit. "Selamat pagi," katanya dengan lughat yang bukan dari sini. "Saya cari Amir Rahman." Amir melangkah ke depan, menatap lelaki itu dengan waspada. "Itu saya. Ada apa yang boleh saya bantu?" Lelaki itu membuka senyuman tipis, hampir seperti bayangan. "Saya ada sesuatu untuk dia,
katanya sambil menyerahkan sampul surat tebal yang berat di tangan Ami. Hatiku berdebar kencang. Mengapa lelaki asing ini datang ke rumah kami? Apa isi surat itu? Ami membuka sampul dengan perlahan. Di dalamnya ada beberapa gambar lama kampung kami, dokumen dengan kod-kod aneh, dan surat tulisan tangan dalam bahasa Melayu, tapi dengan kata-kata yang seolah membawa maksud tersembunyi. Ini, Ami cuba berkata tapi suaranya tersekat. Aku melihat gambar-gambar itu, mengenal tempat-tempat yang biasa, tapi juga wajah yang aku tidak kenal. Nampaknya ada cerita yang lebih besar daripada yang kita sangka. Cerita yang melibatkan keluarga kita, kampung ini, dan mungkin kita berdua, aku berkata dengan suara bergetar. Lelaki itu membuat isyarat untuk pergi, tapi sebelum menulis, dia meninggalkan amaran yang membuat bulu rumah kami meremang. Berhati-hatilah dengan apa yang akan datang. Bukan semua seperti yang kelihatan, dan masa lalu akan kembali pada waktu yang tidak dijangka. Pintu tertutup di belakangnya, meninggalkan kami terpaku, tahu bahawa hidup kami tidak akan pernah sama lagi. Di ufuk timur, langit mulai cerah, tapi bayang-bayang rahsia lama sudah mulai bangkit dalam kampung kami. Siapakah lelaki itu sebenarnya? Dan apa yang dia mahukan daripada Amir Rahman? Musim panas di Kuala Sepetang sudah pasti akan berubah menjadi kisah yang penuh dengan cinta, rahsia, dan bahaya yang tidak pernah kami sangka. Aku tahu untuk melindungi anakku, aku harus menghadapi bukan sahaja misteri di luar, tapi juga bayang-bayang masa lalu yang selama ini kubawa dalam diam. Dan perjalanan kami baru sahaja bermula. Beberapa hari selepas kedatangan lelaki misteri itu, suasana di rumah kami semakin tegang, seolah-olah ada beban yang tidak kelihatan menekan dada kami berdua. Setiap cahaya matahari yang menyusup masuk melalui tingkap menjadi harapan kecil, tapi aku tidak mampu mengusir rasa gelisah yang menguasai hati. Aku sering memerhati Ami dengan pandangan penuh kasih sayang, tapi juga diselubungi rasa ingin tahu yang membara. Dia yang dulu ceria kini berubah menjadi sosok yang jauh dan penuh rahsia. Biliknya yang kecil, seolah menjadi dunia sendiri, sentiasa kemas dan tersusun. Dindingnya dihiasi poster kumpulan muzik indie Malaysia dan beberapa gambar pantai Teluk Batik, tempat kegemaran Ami bersama kawan-kawannya. Di sudut bilik, rak buku kecil berisi koleksi buku falsafah dan piring hitam peninggalan arwah ayah menjadi saksi bisu perubahan Ami. Namun, bilik itu kekal sebagai wilayah terlarang buatku, bagaikan pintu ke dunia yang tidak mampu aku jejaki. Suatu petang, aku sedang menyediakan pencuci mulut menggunakan buah delima dan tembikai yang sering menjadi kegemaran Ami. Aku mengenakan baju kurung putih nipis berhiaskan corak bunga biru kecil yang lembut, dipadankan dengan selipar bertali halus yang menonjolkan keanggunan langkahku di dapur. Bau melati dari minyak wangi yang aku pakai memenuhi ruang, mencipta suasana tenang di tengah kekusutan fikiran. Tiba-tiba, pintu bilik Ami terbuka perlahan. Dia keluar dengan memakai kemeja linen biru muda yang sedikit terbuka di bahagian dada, mempamerkan dada yang tegap dan kalung kecil yang selalu dipakainya, mungkin pemberian arwah ayah. Rambutnya kusut ditiup angin, wajahnya kelihatan letih dengan lingkaran gelap di bawah mata yang aku belum pernah perhatikan sebelum ini. "Mama, boleh kita bercakap?" Suaranya rendah dan penuh keraguan. Hatiku berdegup kencang, cuba menenangkan diri sambil tersenyum dan mengangguk. "Sudah tentu, Ami." "Apa yang berlaku?" Dia duduk di meja makan, mengelak pandanganku sejenak. "Mama, aku tahu Mama perasan perubahan aku. Aku susah nak jelaskan, tapi kadang-kadang aku rasa seperti tersepit antara jadi anak yang Mama kenal dan sesuatu yang lain, sesuatu yang aku sendiri belum faham sepenuhnya." Aku cuba tersenyum, walaupun situasi itu agak serius. "Ami, tak perlu jadi ahli falsafah untuk jadi anak Mama. Tapi kalau kau perlukan bantuan untuk faham apa yang kau rasa, Mama sentiasa ada, walaupun kadang-kadang macam tak faham apa-apa," aku menambah sambil mengedipkan mata. Dia tersenyum,
dan buat seketika, ketegangan di antara kami berkurangan. Terima kasih, Mama. Kadang-kadang aku takut orang kampung bercakap terlalu banyak. Mereka suka buat cerita, kan? Mereka dah mula kata Mama dan aku ada hubungan yang lain dari ibu dan anak, katanya sambil ketawa kecil yang gugup. Aku menggelengkan kepala, berpura-pura marah. Ami, kalau kau tahu berapa kali Mama kena ejek di pasar. Mereka kata aku jual buah delima terbaik sebab Mama ni pandai sangat buat cerita. Sepatutnya aku kena cas royalti. Kami berdua ketawa, dan seketika suasana rumah terasa ringan, seperti perbualan itu menjadi ubat kecil bagi apa yang tak terungkap selama ini. Malam itu, ketika aku sudah bersiap untuk tidur, bunyi aneh mengejutkanku. Langkah kaki ringan di koridor, bayang-bayang yang bergerak dalam gelap. Aku bangun dengan senyap, rambutku yang panjang terurai jatuh membingkai bahu yang terdedah. Memakai gaun malam yang ketat membalut tubuhku dengan sensual yang sederhana tapi jelas. Aku membuka pintu bilik Ami dan terlihat dia duduk di lantai, memandang telefon bimbitnya dengan serius. Namun, bukan video biasa yang dilihatnya. Terpampang di skrin satu mesej misteri berupa gabungan nombor dan huruf yang berkelip-kelip. Hatiku berdegup kencang. Aku cuba bertanya perlahan, Ami, apa itu? Dia teragak-agak, kemudian berkata, ini sesuatu yang aku jumpa masa aku keluar. Aku tak pasti patut tunjuk ketak, tapi aku rasa aku perlukan bantuan Mama. Sejuk sampai ke tulang belakang aku rasakan. Mesej itu seperti hujung gunung ais yang mampu mencairkan segala yang aku sudah kenal selama ini. Rahsia yang tersembunyi di balik satu tindakan kecil. Satu mesej sunyi yang boleh membuka tabir lama. Malam itu, di bawah nyanyian angin laut yang masuk melalui jendela terbuka, aku dan Ami bersedia untuk menghadapi perkara yang tidak kami ketahui. Tapi apa yang bakal kami temui nanti mungkin akan mengubah hidup kami di Kuala Sepetang selama-lamanya, dan membuat aku bertanya sampai di mana kuasa cinta seorang ibu mampu bertahan, dan batas mana yang tidak harus dilangkaui. Kod itu seperti teka-teki rumit yang sukar aku fahami. Namun aku tahu Ami sangat serius memikirkannya. Aku duduk di sebelahnya di meja dapur, memegang cawan kopi panas berwarna biru dengan corak bunga, sementara Ami menaik perlahan-lahan, cuba menyusun huruf dan angka yang muncul pada skrin telefon bimbitnya. Matanya gelap, penuh keazaman, seolah-olah dia telah menemui serpihan penting dalam teka-teki hidupnya. Ini macam kod rahsia, Mama, katanya sambil mengerutkan dahi. Mungkin ia kata laluan, alamat laman web, atau mungkin sesuatu yang lebih berbahaya. Aku mengangkat sebelah kening, cuba memahami maksudnya. Bahaya? Ami, janganlah berlebihan. Kita bukan dalam drama TV. Dia tersenyum, tapi sinar di matanya tidak pudar sedikit pun. Mungkin tidak, tapi kadang-kadang hidup ini pelik, macam cerita fiksyen juga. Kod ini muncul selepas aku balik dari Kuala Kangsar, masa aku rasa ada sesuatu yang pelik berlaku. Aku merasakan bulu roma berdiri. Perjalanan yang sepatutnya cuma untuk berseronok bersama rakan-rakan kini berubah menjadi sesuatu yang penuh misteri dan ancaman. Sesuatu yang aku tak mampu fahami sepenuhnya. Keheningan memenuhi dapur kami, hanya dipecahkan oleh deruan angin laut yang masuk melalui tingkap terbuka dan bunyi serangga malam di luar. Aku genggam tangan Ami erat, cuba memberikan kekuatan walau hati penuh dengan kebimbangan. Mama, kau tahu aku boleh bercakap dengan kau tentang apa saja, kan? Aku angguk perlahan, suaraku lembut seperti ibu yang cuba meyakinkan anaknya. Aku tahu, Mama. Tapi kadang-kadang aku rasa macam masuk ke dunia yang aku tak pasti nak ikut atau tidak. Dunia di mana orang bukan seperti yang mereka nampak, dan bahaya ada di sebalik benda paling biasa macam buah-buahan atau mesej dalam telefon, katanya perlahan. Aku cuba tersenyum walaupun perasaan takut mula merayap ke dalam dada. Kalau begitu, kita hadapi bersama, Ami. Kita ibu dan anak,
Itu yang paling penting. Dia tersenyum, matanya bersinar sedikit lega. Tiba-tiba, ketukan kuat di pintu depan membuat kami terkejut. Aku segera bangun, meluruskan baju kurung lengan panjang berwarna biru laut yang aku pakai, yang menyempurnakan bentuk tubuhku dengan sopan tapi tetap menawan. Rambutku yang hitam panjang aku ikat kemas ke belakang agar tidak mengganggu pandangan, dan aku melangkah ke pintu dengan langkah yakin walaupun hati masih berdebar. Amir mengikuti dari belakang, matanya tajam dan badan tegang, seperti bersedia menghadapi apa sahaja yang bakal berlaku. Kami buka pintu dan bertemu dengan seorang lelaki tinggi, bertubuh tegap dan berpakaian gelap, dengan jaket hitam yang tidak sesuai dengan cuaca panas Kuala Sepetang. Wajahnya dingin dan penuh misteri, matanya yang tajam membuat aku tergerak mundur sedikit. "Selamat pagi," katanya dengan lughat yang bukan dari sini. "Saya cari Amir Rahman." Amir melangkah ke depan, menatap lelaki itu dengan waspada. "Itu saya. Ada apa yang boleh saya bantu?" Lelaki itu membuka senyuman tipis, hampir seperti bayangan. "Saya ada sesuatu untuk dia," katanya sambil menyerahkan sampul surat tebal yang berat di tangan Amir. Hatiku berdebar kencang. Mengapa lelaki asing ini datang ke rumah kami? Apa isi surat itu? Amir membuka sampul dengan perlahan. Di dalamnya ada beberapa gambar lama kampung kami, dokumen dengan kod-kod aneh, dan surat tulisan tangan dalam bahasa Melayu, tapi dengan kata-kata yang seolah membawa maksud tersembunyi. "Ini," Amir cuba berkata tapi suaranya tersekat. Aku melihat gambar-gambar itu, mengenal tempat-tempat yang biasa, tapi juga wajah yang aku tidak kenal. Nampaknya ada cerita yang lebih besar daripada yang kita sangka. Cerita yang melibatkan keluarga kita, kampung ini, dan mungkin kita berdua, aku berkata dengan suara bergetar. Lelaki itu membuat isyarat untuk pergi, tapi sebelum menoleh, dia meninggalkan amaran yang membuat bulu rumah kami meremang. Berhati-hatilah dengan apa yang akan datang. Bukan semua seperti yang kelihatan, dan masa lalu akan kembali pada waktu yang tidak dijangka. Pintu tertutup di belakangnya, meninggalkan kami terpaku, tahu bahawa hidup kami tidak akan pernah sama lagi. Di ufuk timur, langit mulai cerah, tapi bayang-bayang rahsia lama sudah mulai bangkit dalam kampung kami. Siapakah lelaki itu sebenarnya? Dan apa yang dia mahukan daripada Amir Rahman? Musim panas di Kuala Sepetang sudah pasti akan berubah menjadi kisah yang penuh dengan cinta, rahsia, dan bahaya yang tidak pernah kami sangka. Aku tahu untuk melindungi anakku, aku harus menghadapi bukan sahaja misteri di luar, tapi juga bayang-bayang masa lalu yang selama ini kubawa dalam diam. Dan perjalanan kami baru sahaja bermula. Malam itu, suasana di rumah kami terasa amat sunyi, seolah-olah dunia di luar tidak wujud. Aku duduk di ruang tamu dengan Amir, kami berdua terdiam, memikirkan isi surat dan gambar-gambar yang baru saja kami terima. Cahaya lampu meja yang lembut hanya menerangi separuh wajah kami, meninggalkan bayang-bayang yang menari-nari di dinding kayu rumah warisan itu. Aku mengenakan baju kurung berwarna hijau zamrud yang menonjolkan lekuk tubuhku dengan sopan, manakala rambutku diikat kemas ke belakang, menampakkan leher halus yang selalu menjadi kebanggaanku. Di kaki, aku memakai selipar kulit yang praktikal tapi elegan, sesuai untuk berjalan di lantai kayu yang dingin. Amir duduk bersebelahan, memakai kemeja putih lengan panjang yang digulung ke siku, dan seluar jeans gelap yang sedikit lusuh di bahagian lutut. Wajahnya kelihatan letih, tetapi matanya masih memancarkan semangat yang membakar. Kami berdua tahu bahawa apa yang kami pegang bukan sekadar dokumen biasa. Ia adalah kunci kepada sesuatu yang jauh lebih besar, sesuatu yang selama ini tersembunyi di balik ketenangan kampung Kuala Sepetang kami. Aku memandang Amir lama, lalu bertanya perlahan, "Amir, kau rasa apa yang kita perlu buat sekarang?" Dia menghela nafas panjang, kemudian menjawab, "Mama, aku rasa kita perlu cari jawapan sendiri."
Kita tak boleh biarkan misteri ini terus membelenggu hidup kita tanpa tahu apa sebenarnya yang berlaku. Aku mengangguk setuju, walaupun hati masih diliputi rasa takut. Namun, aku tahu aku perlu kuat demi anakku. Kita harus berhati-hati, tapi kita tidak boleh berundur. Masa depan kita mungkin bergantung pada apa yang kita temui, aku berkata penuh tekad. Sambil kami merancang langkah seterusnya, aku teringat pada pesanan lelaki misteri itu, yang mengingatkan kami agar berhati-hati dengan masa lalu yang akan kembali. Bayangan-bayangan lama yang selama ini aku cuba lupakan kini kembali menghantui, membawa bersama ancaman yang tidak pernah aku jangka. Pagi esoknya, aku memutuskan untuk berjumpa dengan Tok Imam, seorang lelaki tua yang dihormati di kampung kami, yang memiliki pengetahuan mendalam tentang sejarah dan cerita-cerita lama Kuala Sepetang. Aku memerlukan pandangannya untuk memahami lebih lanjut tentang dokumen dan gambar-gambar yang kami terima. Aku memilih untuk memakai baju kurung biru laut yang kemas, dengan corak bunga kecil berwarna putih yang anggun. Rambutku yang hitam aku ikat rapi, dan aku melangkah keluar rumah dengan selipar kulit yang selesa, siap untuk menghadapi apa sahaja yang datang. Di jalan kampung yang sunyi, aku merasakan setiap langkah membawa aku lebih dekat kepada kebenaran yang tersembunyi lama. Hati aku berdebar, tapi aku tahu aku tidak boleh berhenti sekarang. Demi Ami, demi keluarga kami, aku harus teruskan pencarian ini, walaupun bayang-bayang gelap mula mengelilingi kami. Hari itu, aku melangkah ke surau kecil di tengah kampung dengan hati yang berat. Surau itu sudah berusia puluhan tahun, dindingnya yang berwarna putih sedikit pudar, dan bau minyak wangi kasturi yang selalu membakar memenuhi ruang. Aku memakai baju kurung berwarna biru laut dengan corak bunga putih kecil yang anggun, rambutku terikat kemas agar tidak mengganggu pandangan, dan selipar kulit yang sudah agak lusuh di kaki. Suasana pagi yang tenang bertentangan dengan kekusutan di dalam hatiku. Tok Imam, seorang lelaki tua yang dihormati di kampung, menyambutku dengan senyum lembut. Wajahnya yang berkerut menyimpan banyak cerita, dan matanya yang cerah menatap penuh keprihatinan. Assalamualaikum, Aisyah. Apa yang membawa kamu ke sini pagi-pagi begini? Tanyanya dengan suara yang tenang dan bersahaja. Waalaikumsalam, Tok Imam. Saya perlukan nasihat dan pandangan Tok Imam tentang sesuatu yang penting. Ini berkaitan dengan keluarga saya dan sejarah kampung kita, jawabku sambil menyerahkan dokumen dan gambar-gambar yang diterima Ami baru-baru ini. Tok Imam menerima dokumen itu dengan tangan yang gemetar sedikit. Matanya meneliti setiap helaian dengan teliti. Ini bukan perkara biasa, Aisyah. Ada sesuatu yang lama dan tersembunyi di balik ini semua, katanya perlahan. Aku duduk di sebelahnya, mendengar setiap kata yang keluar dari mulutnya. Dia menceritakan kisah lama tentang keluarga-keluarga yang pernah menjadi penjaga rahsia kampung, tentang persaudaraan yang terjalin dan kemudian terputus akibat perselisihan yang mendalam. Keluarga Rahman, nama yang kau pegang itu, ada kaitan dengan satu kumpulan yang menjaga sesuatu yang sangat berharga, katanya sambil menghela nafas panjang. Hatiku berdebar-debar. Segala-galanya menjadi semakin rumit, dan aku merasa seperti terperangkap dalam labirin misteri yang tidak berpenghujung. Apa yang harus kami lakukan, Tok Imam? Tanyaku dengan suara gemetar. Tok Imam menatapku dengan mata penuh hikmah. Kamu dan Ami mesti berhati-hati. Rahsia ini bukan sahaja akan menguji keberanian kamu, tetapi juga iman dan ikatan keluarga. Ingatlah, kadang-kadang kebenaran memerlukan pengorbanan yang besar. Aku mengangguk, merasakan beban yang semakin berat di bahu. Namun, tekadku semakin kuat. Aku harus melindungi Ami dan mencari jawapan kepada misteri yang mengelilingi kami. Terima kasih, Tok Imam. Saya akan berusaha sebaik mungkin. Ketika aku melangkah keluar dari surau, angin laut bertiup lembut menyapu wajahku, membawa harapan baru meskipun bayang-bayang masa lalu masih menghantui.
Aku tahu, perjalanan kami baru sahaja bermula, dan apa yang menanti di hadapan mungkin akan mengubah segalanya buat kami sekeluarga. Dalam hatiku, satu soalan terus berlega sejauh mana aku sanggup pergi demi melindungi anakku dan menghadapi rahsia yang selama ini tersembunyi di Kuala Sepetang. Hari-hari berikutnya di Kuala Sepetang berubah menjadi satu perjalanan penuh teka-teki dan ketegangan yang tidak pernah aku sangka. Setiap langkah yang kuambil membawa aku lebih dalam ke dalam dunia yang penuh rahsia dan ancaman, namun juga penuh harapan dan keberanian. Aku mula merasakan beban yang semakin berat di bahuku, tapi aku tahu aku tidak boleh berundur demi anakku, Ami. Pagi itu, aku memilih untuk mengenakan baju kurung merah jambu yang memeluk tubuhku dengan sopan, menonjolkan lekuk lembut yang masih aku miliki. Rambutku dibiarkan terurai, beralun di bahu, memberi sentuhan feminin yang aku jarang tunjukkan di hadapan orang ramai. Di telinga, aku memakai anting emas kecil yang diwarisi dari nenek, simbol kekuatan keluarga kami yang aku pegang erat. Dengan langkah mantap, aku menuju ke pasar kampung, tempat di mana kehidupan sehari-hari berputar dan rahsia-rahsia kecil sering tersembunyi di balik senyuman penjual dan bisikan pembeli. Di pasar, aku disambut dengan senyuman mesra dari para penjual buah dan sayur. Mereka sudah tahu tentang aku dan Ami, dan aku perasan ada pandangan penuh makna yang kadang membuat aku terfikir, apakah mereka menyimpan rahsia yang sama? Aku membeli beberapa buah delima dan tembikai, buah yang kini menjadi simbol dalam kisah kami, sambil mendengar bisikan kecil tentang cerita lama kampung yang mulai tersebar. Sementara itu, Ami semakin berubah. Dia yang dulu ceria dan santai kini lebih pendiam dan serius. Aku perhatikan cara dia memilih pakaian, kemeja lengan panjang berwarna gelap yang digulung sampai siku, dan seluar jeans yang kemas. Rambutnya yang kusut kini selalu disikat rapi ke belakang, memberi kesan seorang lelaki muda yang matang dan penuh rahsia. Matanya yang tajam kadang-kadang memandang jauh, seolah-olah melihat sesuatu yang aku tidak mampu lihat. Suatu petang, aku terserempak dengan Ami di sebuah kedai kopi kecil di tengah kampung. Dia sedang berbual dengan seorang lelaki yang tidak pernah aku lihat sebelum ini, berpakaian ringkas tapi dengan aura misteri yang kuat. Aku berdiri di pintu, memerhatikan mereka dari jauh. Percakapan mereka kelihatan serius, dan aku dapat merasakan ada sesuatu yang penting sedang dibincangkan. Hati aku berdebar. Perasaan campur aduk antara ingin tahu dan bimbang. Aku tahu, misteri ini semakin dalam, dan aku harus bersedia menghadapi apa sahaja yang akan datang. Namun, satu perkara yang pasti, aku tidak akan biarkan Ami berdepan bahaya seorang diri. Malam itu, ketika aku pulang ke rumah, aku berdiri di luar, menatap langit gelap yang bertabur bintang. Angin laut yang sejuk menyapu wajahku, membawa haruman garam dan cerita-cerita lama yang belum selesai. Aku menarik nafas panjang, merasakan keazaman yang semakin kuat dalam hati. Persoalan yang tidak pernah hilang dari fikiran aku terus berlegar, siapakah lelaki misteri yang datang ke rumah kami? Apa kaitannya dengan keluarga kami dan rahsia kampung ini? Dan yang paling penting, sejauh mana aku sanggup pergi demi melindungi Ami dan menyingkap kebenaran yang tersembunyi di balik senyuman damai Kuala Sepetang? Suatu petang yang panas, ketika mentari bersinar terik di langit Kuala Sepetang, aku berjalan perlahan di tepi sungai yang mengalir tenang. Aku mengenakan baju kurung tradisional berwarna merah marun yang agak ketat di pinggang, menonjolkan lekuk tubuhku yang masih menawan walaupun usia sudah mencecah 40. Bahu yang sedikit terdedah membuat aku terasa sedikit berani, dan selipar kulit berwarna coklat yang kupakai memberikan keselesaan saat melangkah di atas tanah berpasir. Angin laut menerpa rambutku yang panjang, mengurai helai-helai hitam yang berkilauan di bawah sinar matahari. Kerinduan terhadap ketenangan menemani langkahku, namun hati aku penuh dengan keresahan. Pikiran aku terisi dengan bayangan lelaki misteri yang sering muncul dalam perbualan Ami, dan surat-surat penuh teka-teki yang kami terima. Aku cuba untuk menikmati keindahan alam sekitar, tapi perasaan gelisah tetap membelenggu.
Tiba-tiba, telefon bimbitku berdering. Suara Ami yang lembut tapi serius menyapa dari hujung talian. Mama, boleh kita bertemu di kedai kopi lama? Ada sesuatu yang aku perlu beritahu. Aku mengangguk walaupun Ami tidak dapat melihatnya. Baik, Ami. Aku akan ke sana sekarang. Sesampainya di kedai kopi tua yang berhadapan dengan pasar kampung, aku lihat Ami sudah menanti di sudut, memakai kemeja putih yang sedikit terbuka di dada dan seluar jeans gelap. Wajahnya kelihatan serius, namun ada sinar harapan di matanya yang dalam. Kami duduk berdua, jauh dari pandangan orang ramai. Ami mengeluarkan sebuah kotak kayu kecil dari dalam begnya dan membuka penutupnya perlahan. Di dalamnya tersimpan beberapa dokumen lama, gambar hitam putih, dan sekeping kunci besi berkarat yang kelihatan sangat tua. Kau tahu, Mama, katanya dengan suara yang penuh emosi, semua ini adalah warisan keluarga kita. Rahsia yang telah disimpan turun-temurun oleh nenek moyang kita. Kunci ini mungkin membuka pintu kepada sesuatu yang lebih besar dari apa yang kita sangka. Aku menatap kunci itu dengan perasaan campur aduk. Antara takut dan teruja, antara bimbang dan harapan. Apa yang kau rasa kita perlu buat sekarang, Ami? Dia menghela nafas panjang. Kita perlu mencari tempat yang sesuai untuk menggunakan kunci ini. Mungkin di rumah lama keluarga kita di luar kampung. Aku rasa di sana ada sesuatu yang tersembunyi. Aku memandangnya dengan penuh keyakinan, kalau itu yang kau rasa, kita akan hadapi bersama. Aku tak akan biarkan kau berjuang seorang diri. Malam itu, di bawah langit yang gelap dan bintang yang berkelipan, aku dan Ami berjanji untuk menyelami rahsia keluarga kami, walau apapun risikonya. Aku tahu, perjalanan ini bukan sahaja akan menguji kekuatan kami sebagai ibu dan anak, tetapi juga membawa kami ke dalam dunia yang penuh dengan misteri, bahaya, dan mungkin pengorbanan yang tidak terduga. Dengan hati yang penuh tekad, aku bersedia menghadapi apa sahaja yang menanti kami di hadapan, kerana cinta seorang ibu tidak pernah mengenal erti menyerah. Malam itu, selepas pertemuan kami di kedai kopi tua, aku pulang ke rumah dengan perasaan yang bercampur baur. Aku memakai baju kurung malam berwarna hitam yang ketat di pinggang, dengan sedikit belahan di sisi yang menonjolkan bentuk kakinya yang langsing. Rambutku yang panjang aku biarkan terurai, lembut menyentuh bahu, dan aroma wangian melati yang aku pakai memenuhi ruang sekeliling. Langkahku perlahan dan berat, seolah-olah aku membawa beban yang tak terlihat di atas bahu. Di dapur, aku duduk sendiri, memegang secawan teh hangat sambil memikirkan apa yang Ami katakan. Kotak kayu kecil itu masih terbayang di mataku, kunci besi berkarat yang mungkin membuka pintu kepada rahsia lama keluarga kami. Aku tahu, kami bakal memasuki sebuah dunia yang penuh dengan misteri dan bahaya yang belum kami jangkakan. Ketika aku termenung, pintu bilik Ami terbuka perlahan. Dia keluar, mengenakan kemeja putih yang sedikit terbuka di dada, rambutnya kusut ditiup angin malam. Matanya kelihatan letih tapi bersemangat. Mama, aku tak mahu kau risau. Tapi kita perlu bersedia untuk apa sahaja, katanya dengan suara lembut tapi tegas. Aku tersenyum walaupun hati berdebar. Aku akan sentiasa ada untuk kau, Ami. Kita akan hadapi bersama-sama. Tiba-tiba, bunyi ketukan kuat di pintu depan mengejutkan kami. Aku melangkah ke pintu, merapikan baju kurung hitamku yang menonjolkan siluet tubuh, dan membuka pintu dengan hati-hati. Di sana berdiri seorang lelaki bertubuh tinggi, berpakaian gelap dengan jaket kulit yang lusuh, wajahnya tersembunyi dalam bayang-bayang malam. Matanya yang dingin menyapu pandangan ke arah kami. Selamat malam, Puan Aisyah. Saya datang dengan pesan penting untuk keluarga Rahman, katanya dengan suara dalam dan penuh misteri. Aku mengundang lelaki itu masuk dengan hati yang makin berdebar. Malam itu, di rumah kayu warisan keluarga kami,
rahsia lama mula terbuka sedikit demi sedikit. Apa yang bakal kami temui nanti mungkin akan merubah segalanya. Dan aku tahu satu perkara pasti, aku tidak akan membiarkan apa-apa terjadi pada Amir, walau apapun risiko yang menanti. Dengan penuh tekad, aku bersedia untuk menghadapi kegelapan yang semakin menghampiri, kerana cinta seorang ibu adalah pelindung yang paling kuat di dunia ini.